Hai detektif muda, selamat datang ke misi kita hari ini. Ada satu tugas yang sangat-sangat penting. Kita kena bongkar rahsia yang tersembunyi di sebalik nombor. Dah sedia semua? Jom kita mulakan. Pernah tak terfikir yang setiap nombor yang kita nampak tu sebenarnya ada kod rahsia? Hari ni kita akan pecahkan kod tu sama-sama. Misi kita, fahamkan apa sebenarnya yang ada di dalam setiap nombor. Baiklah, kes pertama kita. Nombor misterinya ialah 142. Macam mana nak selesaikan ni? Clue pertama kita ialah kita kena tahu kat mana setiap digit ni tinggal. Betul, setiap digit ada alamat dia sendiri. Nah, tengok peta rahsia ni. Peta ni tunjukkan yang setiap digit dalam nombor tu ada rumah khas untuk dia. Alamat inilah yang kita panggil nilai tempat. Ada rumah sah, rumah puluh dan juga rumah ratus. Okey, masa untuk kita mulakan siasatan ke atas nombor 142. Jom kita lawat setiap rumah digit ni untuk tahu alamat sebenar mereka. Pakai topi detektif awak tu, kita gerak sekarang. Lawatan pertama kita, tengok digit yang paling kanan sekali tu, nombor 2. Dia ni tinggal kat rumah yang paling asas, iaitu rumah sah. Sah tu maksudnya 11. Jadi, kita ada 2 biji, 1 kat sini. Senang kan? Jom kita bergerak ke rumah sebelah pula. Kita jumpa digit 4. Dia ni duduk kat rumah puluh. Ini maksudnya kita ada 4 batang 10-10. Jadi, alamat dia ialah puluh. Dan, lawatan terakhir untuk nombor ni, digit 1. Wah, dia tinggal kat rumah paling besar, rumah ratus. Alamatnya ialah ratus. Maksudnya, kita ada 1 keping 100 kat sini. Kes alamat dah pun selesai. Jadi, senang cerita macam ni. Nilai tempat tu cuma nama untuk rumah atau kedudukan digit tu. Dia bagi tahu kita alamat digit tu sama ada kat tempat sah, puluh atau ratus. Siasatan pertama berjaya, cemerlang. Tapi kejap. Misi kita belum habis lagi. Tadi kita dah tahu alamat kan? Sekarang, kita kena tahu pula berapa nilai sebenar setiap digit tu. Jom kita siasat nombor baru, 579 untuk bongkar rahsia kedua ni. Ini bahagian yang paling best. Bergantung pada rumah yang dia duduk, nilai sebenar satu digit tu boleh berubah tau. Inilah yang kita panggil nilai digit. Dia bukan lagi sekadar nombor biasa. Dia dah ada kuasa. Okey, jom kita pecahkan kod 579 ni. Digit 9 duduk kat rumah sah. Jadi nilai dia tetap 9. Tapi cuba tengok digit 7 tu. Bila je dia masuk rumah puluh, nilainya terus jadi 70 atau 70. Dan digit 5, bila dia duduk kat rumah ratus, nilainya terus melompat jadi 500 atau 500. Okey, jadi nak bagi senang faham, beza dia macam ni. Nilai tempat tu nama alamat dia, sah, puluh, ratus. Manakala nilai digit pula ialah nilai sebenar nombor tu bila duduk ke alamat tu. Macam 9, 70 atau 500. Satu nama, satu lagi nilai sebenar. Faham tak detektif? Okey detektif muda, masa untuk ujian kilat. Cepat, saya perlukan bantuan awak. Dalam nombor 360, apa nilai tempat untuk digit 6? Ingat tahu saya tanya nama rumah dia? Betul sangat. Alamat untuk digit 6 ialah puluh. Wah, awak memang detektif yang sangat cekap. Kerja bagus. Soalan seterusnya, guna nombor yang sama, 360. Kali ni, apa pula nilai digit untuk nombor 3? Berapa nilai sebenar dia? Fikir betul-betul. Tepat sekali. Jawapannya ialah 300. Sebab 3 tu duduk dalam rumah ratus. Hebatlah. Awak dah hampir jadi pakar nombor ni. Anda semua memang luar biasa. Okey, sekarang untuk ujian terakhir yang akan buktikan awak semua di detektif nombor terhebat. Kes terakhir kita ialah nombor 831. Dan inilah dia pembongkaran terakhir. Slide ini tunjukkan rahsia besar nombor 831. Ia sebenarnya gabungan kuasa semua digit dia, 800 tambah dengan 30 dan tambah dengan 1. Rahsia dah terbongkar. Anda dah berjaya pecahkan kod tu. Jadi, benda paling penting yang kita belajar hari ni ialah setiap nombor yang kita nampak sebenarnya cuma hasil tambah nilai-nilai digit yang ada kat dalam dia. Itulah rahsia besar yang tersembunyi selama ni. Misi selesai. Tahniah, anda semua kini secara rasminya seorang detektif nombor yang bertauliah. Awak dah ada kuasa untuk melihat rahsia di sebalik mana-mana nombor. Jadi, soalan saya untuk awak semua. Nombor apa yang awak nak siasat lepas ni? Dunia nombor sedang menanti.